Mi ni dah hampir-hampir sama macam kita kat Penang. Sebab pula saya tengok dekat review pun kata mi dia tu lah sedap kan. Mi dia dah hampir-hampir yang dekat original dekat Pulau Pinang. Baloi lah saya bungkus Pulau Penuh mungkin nak try kat belakang lah. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam Wawak Studios. Hari ni cuti sekolah ni hajat di hati nak jalan ke Penang. Nak rasa makanan-makanan Penang lah kan. Tapi yelah, dengan keadaan cuti yang terhad, orang kata anak pun nak naik sekolah apa semua, kita bajet pun terhad lah. Tapi tu bukan alasan untuk aku apa orang kata tak merasalah makanan di Penang. Cari kat Johor ni, rupanya ada satu tempat ni. Kalau kat Penang memang dah popular lah. Dan sepanjang aku yang pernah ke Penang pun, aku tak berkesempatan sebenarnya nak cuba tempat ni. Tapi dengar cerita dia dah buka cawangan dekat JB. Kira rezeki lah kan, dapat nak rasa ni. Jadi kalau korang nak tahu kedai apa yang aku order, macam biasalah tonton video sampai habis. Tapi sebelum tu, macam biasa untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga urusan korang semua dipermudahkan. Terima kasihlah kepada yang dah subscribe. Percuma je, yang mana belum subscribe tu, subscribe lah sebagai tanda-tanda sokongan lah, supaya aku lebih bersemangat untuk buat review lagi. Doakan juga aku ada rezeki. Sebab kita ni pergi tempat semua pun ikut bajet kita lah. Mungkin makanan tu banyak, tapi bajet kita terhad, kita order yang main sahajalah. Macam tu lah, okay? Tanpa membuangkan masa lagi, mari kita. Tak berhenti orang ni, ramai kan. Okey. Bergaya macam tak lama lah kot. Dia lagi glamour ambil kan? Kakak tinggal dari sini ke sini? Tinggal sini. Orang Penang. Penang, jalan TV lah. Tinggal di sini. Duduk di JB. Tapi macam mana? Okey lah. Untuk akak lah. Okey. Untuk kak 1/10. Kalau kak bagi 8 lah. 8 8/10 lah. Yang ni Oli Cendol. Cendol dengan mi ni kan. Yang aiskrim tak boleh tak aneh kan? Tak. Mi ni dah hampir-hampir sama macam kita kat Penang. Sebab pula saya tengok dekat review pun kata mi dia tu lah sedap kan? Mi dia dah hampir-hampir yang dekat original dekat Pulau Pinang. Baloi lah saya bungkus Pulau Penuh, mungkin nak try kat belakang lah, makan kat belakang. Susah sangat kan, kesian orang nak pulang. Okay geng, aku bungkus je. Sebab keadaan terlalu sesak. Jadi aku cari spot dekat B5 ni. Tengok mana yang ada tempat kosong, aku review lah. Gelap sikit lah. Nampak sikit lah. Okay. Aku dah beli. Jom. Okay geng, macam yang korang tengok. Ini hari yang keberapa yang aku round. Memang kalau ikutkan kedai dia, hari-hari memang masih sesak lah kedai dia. Tapi macam tadi tengok, dia macam baru nak start sesak. Jadi aku pun cepat-cepat. Tapi tak boleh nak makan kat sana sebab situ kawasan sana macam terhad sikit.
Dan lagi satu tempat dia agak kecil, sempit. Jadi aku bagi peluang lah orang lain beratur kat situ ke nak makan kat situ. Aku tumpang makan dekat dekat ruang makan Bifai yang kat belakang. Sempat juga jumpa yang akak tadi kan, kebetulan tu rezeki juga dapat kenal orang yang baru kan. Akak tu dia Penang mai jugalah. Jadi untuk kali ni aku order yang ais tingkat yang original lah. Dia ada banyak, bandung lah, cendol lah, tapi aku nak rasa yang ori lah dengan mi goreng. Mi goreng dia ada 4 pilihan juga, mi goreng, kuih tiaw, Maggi, mi hun. Jadi aku try mi lah. Sebab mi ni kalau ikut orang komen tu memang kira sedap lah. Dia tak apa, kita try lah. Dan tujuan aku pun sebenarnya buat review ni bukan untuk bagi rating ke apa, just untuk share dalam niat nak membantu juga. Kita tak okey, kita cakap tak okey. Kita tak adalah tak nak bagi-bagi rating kan. Jadi aku try dulu tengok. Untuk servis agak sistematik juga, agak cepat. Jadi dia tak ambil order banyak-banyak. Dia settlekan contohlah 10 order, baru buat, separuh dah jalan, baru yang lain beratur tu boleh start order. Macam tu lah. Sebab aku tunggu tadi pun tak lama. Jadi aku nak try dulu mi goreng yang aku pun ngidam juga nak makan ni. Dia punya mi. Bismillah. Sopan pertama, aku dapat rasa mi yang light-light je. Bismillah. Aku nak kena purah. Untuk mi ni aku boleh katakan sedap jugalah. Dia punya rasa tu light-light je. Kau dapat dia punya rasa wok tu lebih. Mungkin akan membangkitkan rasa lagi. Mi dia ni berbeza lah dengan mi mamak yang aku pernah makan sebelum ni. Untuk versi dia yang dia buat, versi yang sedap untuk dimakan. Tapi aku pernah jumpa yang lagi wow lah. Mungkin wow tu tak tahu sebab faktor kicap ke apa ke lah. Tapi untuk versi mi goreng mamak dia ni, pada aku sedap lah boleh makan. Cuma betul juga tadi kata akak yang tadi ada interview dulu tu, kalau dia tambahkan dengan sotong, memang lagi sedap lah. Sebab dia so far untuk mi ni gencah basic je. Kau boleh minta lah nak pedas ke, tak nak pedas ke. Tapi so far untuk aku standard macam ni pun dah okey dah. Okey lah. Aku first time minum. Sepanjang pergi Penang tak sempat nak try. Tapi dah rezeki tertulis try benda ni kat JB. Kan? Sedap. Yang pertamanya sebab kurang manis. Memang mungkin dia punya sukatan dia macam tu, jadi aku suka lah. Sedap. Ini kalau kena time panas-panas ni, tak cukup satu cawan besar ni rasa aku. Untuk harga 6.5 tak silap tadi okey lah. Air portionnya banyak, ais dia tak penuh. Selalunya orang air sini ais penuh kan. Tapi untuk sizing dia dengan air yang dia bagi, pada aku kenalah dengan harga. Sedap lah air dia, unik lah. Ada kelapa, ada hint-hint rasa-rasa tambahan. Sedap lah. Mungkin kalau dia buat yang versi bandung mungkin sedap jugalah.
Tapi aku nak rasa ori. First time aku rasa dan okey. Pada aku okey lah. Air dia sedap. Cuma dia ada buat dalam botol juga. Tak tahu adakah air yang sama ataupun lain. Oh, tak berhenti minum geng. Kalau kau nampak ni, selasih ni pun main peranan tak sebenarnya. Selasih sedap. Selasih kelapa. Kalau yang dari mata kasar lah. Yang lain tak perasan. Macam jelly ke apa lah. Tapi sedap lah air dia. Kalau aku tengah panas-panas ada rasa aku ni, mau-mau kena 2 cawan ni, aku jarang review air-air ni. Tapi memang air dia dengan mi ni kombinasi lah. Sedap. Letak sotong ke macam kata akak tu, ataupun order telur double ke kan, mantap juga kan. So far untuk ais tingkap punya menu berlaku berbaloi lah pada korang yang ada ni tengah-tengah musim cuti. Kalau korang yang tengah mungkin ada jalan-jalan ke JB ke, mungkin yang belum berkesempatan nak jalan-jalan ke Penang lah, boleh datang ke B5. Ada ais tingkap ni, korang boleh try. Bak kata akak tadi rasanya hampir lah nak ke sana. Akak tu original Penang. Jadi untuk kita yang mungkin tak berkesempatan tapi nak merasa lah, orang kata yang tak ada rezeki nak jalan jauh lagi, boleh datang ke B5. Korang boleh try ais tingkap Penang ais tingkap ni. Pada aku berbaloi lah alang-alang tengah bercuti kan. Sebab aku tengok tadi ramai orang beli tau, yang mana tak nak makan kat situ kan, beli bungkus ke apa. Jadi boleh try lah. Jadi aku nak habiskan ni, lepas ni aku nak ada rezeki mungkin nak pergi tempat lain ke, tengok lah macam ni kan. Jadi terima kasih kerana menonton sampai habis. Semoga korang semua dimudahkan, doakan aku dilimpahkan rezeki, dapat ditingkatkan lagi subscriber ke kan. Seronok kan, walaupun subscriber naik sikit-sikit tapi untuk aku satu yang positif lah. Jadi terima kasih banyak kepada korang yang sentiasa support, mana yang sentiasa tengok tu, sentiasa komen ke. Terima kasih sangat-sangat. Jadi aku akan sudahi video ni. Aku nak sudahi dengan air lah. Air dia sedap lah, air dia sedap. Mungkin sebab kurang manis dan dia ada campuran yang lain. Ini kalau waktu-waktu panas ni memang yang terbaik lah. Sebab tadi aku nak rakam waktu buat pun dah tak sempat. Sebab satu padat, lagi satu dia dah siap lah. Tapi tak apalah, okay, ada rezeki lain kan. Jadi aku sudahi dengan nak dua-dua lah, tak boleh lah. Benda sedap kita kena kongsi kan. Ni kombinasi semua ni. Mi dia korang boleh try mi. Tak nak mi allergic ke apa, boleh try kuih tiaw ke Maggi ke, mi pun bismillah.